Pernahkah anda memandang kucing anda yang termenung di tingkap lalu terfikir, adakah ia benar-benar bahagia? Adakah ia mengidamkan padang hijau yang luas bukannya terkurung di 4 dinding apartmen? Atau mungkin kucing anda yang tinggal di rumah persendirian setiap hari berdepan bahaya maut yang tidak anda sedari. Hari ini kita akan membandingkan dua dunia. Apartmen yang selesa dan selamat melawan rumah persendirian yang penuh cabaran. Kita akan rungkai sekali dan untuk selamanya, di mana sebenarnya tempat terbaik untuk kucing tinggal. Dan saya janji, beberapa penemuan akan benar-benar mengejutkan anda. Bersiap sedia kerana selepas video ini, anda akan melihat rumah dan haiwan kesayangan anda dengan mata yang berbeza. Dan persoalan utama yang akan kita tanyakan di akhir nanti. Bagaimana jika kedua-dua apartmen dan rumah adalah perangkap jika kita tidak tahu satu rahsia penting? Mari kita mulakan. Untuk memahami inti perdebatan ini, kita perlu kembali beberapa ribu tahun ke belakang. Kucing pada dasarnya adalah pemangsa yang sempurna, diasah oleh jutaan tahun evolusi. Nenek moyangnya tidak tinggal di gua-gua yang selesa. Mereka meronda wilayah mereka, memburu dan bertahan hidup. Proses domestikasi kucing agak baru mengikut ukuran sejarah. Berbeza dengan anjing yang menjadi teman manusia dalam pekerjaan, kucing datang kepada kita sendiri, tertarik kepada tikus di dalam jelapang. Ia membuat perjanjian saling menguntungkan dengan manusia, tetapi tidak pernah sepenuhnya kehilangan kebebasannya. Konflik dalaman antara pemburu liar dan haiwan peliharaan. Inilah yang menjadi asas dilema kita hari ini. Apartmen menawarkan keselamatan tetapi menghilangkan pemenuhan naluri. Rumah memberikan kebebasan tetapi menyajikan risiko maut. Dan tugas kita sebagai pemilik adalah mencari keseimbangan dalam pertentangan kuno antara alam semula, jadi dan tamadun ini. Jadi, mari kita mulakan dengan kelebihan paling ketara. Persendirian, kebebasan. Terbayang di fikiran kita satu gambaran yang indah. Seekor kucing berjalan anggun di atas rumput hijau, berjemur di bawah matahari dan dengan rasa ingin tahu memerhati rama-rama. Ia dapat menjalani naluri semula, jadinya menghirup udara segar dan hidup dengan gembira. Gambaran ini sangat disokong dalam budaya kita dan kelihatan benar sekali. Lagipun, kucing adalah haiwan yang memerlukan ruang. Memang benar, di rumah persendirian, ia memiliki akses kepada dunia yang luas dengan pelbagai bau, bunyi dan tekstur. Ia boleh mengasah kukunya pada pokok sebenar, bukan pada pencakar kucing. Ia boleh memburu tikus sebenar, bukan sekadar penunjuk laser. Ini adalah pengalaman yang tidak ternilai, yang memperkaya kehidupannya dan memberikan rangsangan fizikal serta mental yang amat diperlukan. Pilihan ini nampaknya begitu jelas, namun gambaran indah ini hanyalah satu sisi mata wang dan ia mempunyai sisi lain yang sangat gelap dan berbahaya. Namun, mari kita bincangkan realiti pahit di sebalik gambaran indah ini. Melepaskan kucing berkeliaran bebas, walaupun di kawasan yang anda sangka berpagar dan selamat, sebenarnya meletakkan nyawa kucing anda dalam bahaya yang besar. Ibarat bermain Russian roulette. Musuh paling utama ialah kenderaan. Walaupun di jalan kampung yang tenang, kenderaan boleh melintas dan refleks kucing tidak selalu cukup pantas untuk mengelak besi yang meluncur laju. Bahaya kedua datang daripada haiwan lain. Anjing, jiran, kucing liar atau haiwan liar seperti musang, semuanya boleh menjadi punca kecederaan maut. Pergaduhan antara kucing bukan sekadar calar-balar. Ia membawa risiko jangkitan virus imunodefisiensi kucing, FIV, atau leukemia, penyakit maut yang tiada penawar. Senarai ini bertambah panjang dengan ancaman parasit seperti kutu, hama dan cacing
dan sudah tentu manusia. Sebenarnya, tidak semua orang menyayangi haiwan. Kucing anda mungkin diracun, dicederakan atau diambil orang yang menyangka ia kucing terbiar. Purata jangka hayat kucing yang dibiarkan berkeliaran bebas adalah beberapa kali ganda lebih pendek berbanding kucing peliharaan yang tinggal di dalam rumah. Dengan ini, apartmen anda seolah-olah sebuah kubu yang kebal. Di sini, anda adalah raja di takhta anda sendiri. Anda mengawal sepenuhnya persekitaran anda. Tiada kereta, anjing garang mahupun makanan beracun di sini. Anda boleh yakin 100% bahawa haiwan kesayangan anda tidak akan terlibat dalam pergaduhan atau membawa pulang pelbagai penyakit berbahaya. Anda mengawal pemakanannya, menyediakan diet seimbang dan bukan sekadar sisa makanan dari jiran atau tangkapan tikus yang diragui kesegarannya. Ini dapat meminimumkan risiko keracunan makanan dan obesiti. Di apartmen, jauh lebih mudah untuk memantau keadaan kesihatan kucing anda. Sebarang perubahan pada tingkah laku, selera makan atau aktivitinya akan segera ketara. Jika kucing dibiarkan berkeliaran, anda mungkin tidak akan menyedari selama berhari-hari jika ia sakit. Apartmen menjanjikan kebolehramalan dan keselamatan. Ini adalah jaminan bahawa haiwan kesayangan anda akan bersama anda selama mungkin. Namun, adakah kubu ini benar-benar selamat? Ilusi keselamatan mutlak di dalam rumah boleh memakan diri pemiliknya. Sebenarnya, kediaman kita sendiri pun syarat dengan ancaman tersembunyi. Ancaman yang paling lazim dan tragis ialah tingkap dan balkoni yang terbuka, terutamanya jika dipasang jaring nyamuk. Kucing gemar duduk di ambang tingkap dan jaring nyamuk pula menimbulkan rasa selamat yang palsu kepada mereka. Puluhan ribu ekor kucing setiap tahun mengalami kecederaan serius atau mati akibat terjatuh dari tingkap. Bahaya kedua adalah bahan kimia rumah. Pembersih lantai yang ditinggalkan tanpa pengawasan atau serbuk pencuci yang bertaburan boleh menyebabkan keracunan teruk. Ancaman ketiga pula ialah tumbuhan dalam rumah. Banyak bunga popular seperti lili, Dieffenbachia dan azalea sangat beracun kepada kucing. Sehelai daun yang termakan sekalipun boleh menyebabkan kegagalan buah pinggang. Dan jangan lupakan juga tentang wayar elektrik, objek kecil yang boleh ditelan serta hiasan berkilau seperti tinsel. Rumah hanya akan selamat apabila pemiliknya menjadikannya selamat dengan sikap yang sangat berhati-hati dan sentiasa peka. Mari kita kembali bercakap tentang rumah. Jika kita ketepikan risiko yang mungkin ada, rumah jenis ini sebenarnya adalah gimnasium yang paling ideal untuk kucing. Kucing tidak perlu bersusah payah mencari hiburan kerana seluruh kehidupannya adalah pergerakan aktif. Ia meronda kawasan, memanjat pokok, melompat, melepasi halangan dan memburu. Pergerakan aktif yang berterusan ini mengekalkan kekuatan ototnya, menghalang obesiti serta penyakit-penyakit berkaitan seperti diabetes dan masalah sendi. Ini adalah kaedah semula jadi untuk mencegah masalah kurang bergerak, iaitu hipodinamia, satu masalah utama yang sering dialami kucing-kucing yang terperap di dalam apartmen. Pelbagai jenis permukaan tanah seperti rumput, tanah dan kulit pokok sangat bermanfaat untuk tapak kaki dan kukunya. Ini umpama pedikur dan urutan semula jadi bagi mereka. Di rumah, kucing dapat menikmati semua jenis senaman fizikal yang memang sesuai dengan naluri semula jadinya. Aktiviti sebegini bukan sahaja membantu dari segi fizikal tetapi juga mentalnya. Kerana aktiviti fizikal adalah cara terbaik untuk menghilangkan tekanan dan melepaskan tenaga yang terkumpul. Namun, apa pula yang mampu ditawarkan oleh kehidupan
di apartmen berbanding semua kelebihan ini. Masalah utama bagi kucing yang hidup di dalam rumah adalah kebosanan dan kekurangan aktiviti fizikal. Apabila kucing tiada apa-apa untuk dilakukan, ia akan sama ada tidur sepanjang hari atau makan kerana bosan semata-mata. Ini adalah laluan terus kepada masalah berat badan berlebihan. Obesiti pada kucing bukan hanya masalah estetik. Ia memberikan beban yang sangat besar kepada jantung, sendi dan organ dalaman. Keadaan ini boleh mencetuskan penyakit kencing manis, pembentukan batu karang serta memendekkan jangka hayat mereka. Selain itu, kekurangan pergerakan dan rangsangan juga boleh membawa kepada masalah tingkah laku. Kucing mungkin mula merosakkan perabot, menunjukkan sikap agresif terhadap pemilik atau membuang najis di tempat yang tidak sepatutnya. Ini bukan bermaksud kucing itu nakal. Sebaliknya, ia adalah jeritan meminta bantuan. Ia bosan dan tenaganya tidak dapat disalurkan dengan baik. Oleh itu, seluruh tanggungjawab untuk memastikan perkara ini tidak berlaku terletak sepenuhnya di bahu pemilik. Di dalam kediaman, kucing bergantung sepenuhnya kepada manusia dalam aspek mengatur masa lapang dan aktiviti mereka. Jadi, adakah kucing peliharaan di dalam rumah ditakdirkan untuk hidup bosan dan obes? Sama sekali tidak. Industri haiwan peliharaan moden bersama sedikit imajinasi boleh mengubah studio yang paling kecil sekalipun menjadi syurga bagi kucing anda. Kata kunci di sini ialah ruang menegak. Kucing berfikir dalam 3 dimensi. Bagi mereka, yang lebih penting bukanlah luas lantai, tetapi peluang untuk memanjat ke tempat tinggi. Rak dinding yang disambungkan dengan jambatan kecil, struktur pelbagai tingkat yang tinggi, dan hamak gantung atau tempat berehat di tingkap. Semua ini meluaskan wilayah kucing anda dan memberinya peluang untuk bergerak. Penting juga untuk menyediakan rangsangan mental, mainan interaktif dan bekas makanan teka-teki yang memerlukan kucing anda berusaha untuk mendapatkan makanan. Ini adalah simulasi pemburuan yang merangsang minda kucing untuk berfikir. Malah, kotak kadbod biasa dengan lubang yang dipotong pun boleh menjadi hiburan yang hebat. Peraturan utama ialah persekitaran mereka tidak boleh statik. Anda perlu menukar mainan secara berkala dan memperkenalkan elemen baharu untuk mengekalkan minat haiwan kesayangan anda. Walaupun kucing anda di rumah persendirian terhindar daripada bahaya kereta dan anjing liar, terdapat satu lagi lapisan risiko yang besar, iaitu risiko kesihatan. Apabila berkeliaran di luar, kucing akan terdedah kepada pelbagai jenis patogen. Virus seperti kalisivirus atau rhinotracheitis merebak melalui titisan udara daripada kucing lain. Kurap, hama telinga, kutu dan cacing, semua ini hampir pasti akan dijangkiti oleh kucing yang dibiarkan bebas berkeliaran. Daripada hadiah ini boleh membahayakan manusia juga. Kecederaan akibat pergaduhan bukan sahaja meninggalkan luka, tetapi juga boleh menyebabkan abses yang memerlukan pembedahan. Keracunan akibat memakan haiwan pengerat atau sisa makanan yang dibuang juga sering berlaku. Oleh itu, pemilik kucing di rumah persendirian harus bersedia untuk kos rawatan veterina yang lebih kerap dan kadangkala sangat serius. Penjimatan wang untuk mainan kucing boleh berakhir dengan bil rawatan klinik yang melambung tinggi. Mari kita bincangkan pula aspek kesihatan mental. Salah satu masalah utama bagi kucing yang tinggal dalam pangsapuri ialah deprivasi sensori atau kekurangan rangsangan deria. Bayangkan jika anda setiap hari terpaksa melihat dinding yang sama, menghidu bau yang sama. Dunia seekor kucing di dalam pangsapuri memang
sangat terhad. Ia boleh melihat dunia di luar tingkap, tetapi tidak dapat menghidunya, menyentuhnya, apatah lagi meneroka. Ini ibarat menonton filem yang menarik, tetapi tanpa bunyi dan bau. Dan keadaan ini boleh menyebabkan apati, malah kemurungan. Kucing akan menjadi lesu dan hilang minat untuk bermain. Otaknya tidak mendapat rangsangan yang cukup untuk berfungsi dengan baik. Ia hidup dalam dunia yang selamat, namun steril dan membosankan. Perkara ini amat penting, terutamanya bagi haiwan yang muda dan aktif, di mana naluri semula jadi mereka untuk meneroka tidak dapat dipenuhi. Oleh itu, menjadi tanggungjawab pemilik untuk sentiasa memperkaya persekitaran ini dengan membawa pulang bau-bauan baharu dari luar, tekstur baharu dan pengalaman baharu. Kita mungkin fikir di rumah persendirian tiada masalah kekurangan rangsangan deria. Dunia ini penuh dengan bau-bauan, bunyi-bunyi dan pelbagai kejadian. Namun, di sini wujud pula satu lagi ekstrim, bebanan rangsangan deria yang berlebihan dan tekanan kronik. Bagi seekor kucing, wilayahnya adalah segalanya. Dan di wilayahnya sendiri, ia perlu sentiasa berwaspada. Kucing-kucing lain, anjing-anjing, malah manusia yang lalu lalang. Semua ini adalah penceroboh wilayah yang berpotensi. Kucing terpaksa sentiasa meronda wilayahnya, menanda kawasan dan terlibat dalam konflik untuk mempertahankan statusnya. Ini adalah tekanan harian yang sangat besar. Tekanan kronik seterusnya akan melemahkan sistem imun, menjadikan kucing terdedah kepada pelbagai penyakit. Ia boleh menyebabkan keadaan seperti cystitis idiopatik, iaitu keradangan pundi kencing yang berpunca daripada tekanan saraf. Jadi, kebebasan yang kononnya dinikmati itu sebenarnya adalah satu kerja berat dan berterusan untuk menjaga sempadan wilayah yang akhirnya memenatkan sistem saraf haiwan tersebut. Kita kembali lagi ke topik kehidupan di dalam rumah. Bagaimana pula nak atasi kebosanan dan kekurangan stimulasi untuk kucing kita? Sebenarnya, ada pelbagai cara yang boleh kita cuba. Antaranya, kita boleh wujudkan televisyen kucing dengan menggantung tempat makan burung di luar tingkap. Menikmati burung-burung itu adalah aktiviti yang sangat mengasyikkan bagi seekor pemangsa seperti kucing. Kita juga boleh gunakan feromon khas kucing atau semburan berbau catnip untuk mempelbagaikan rangsangan deria bau mereka. Bawa masuk daun, ranting atau konpen dari luar rumah. Biarkan kucing anda meneroka bau-bau baru ini dalam suasana yang selamat dan terkawal. Dan yang paling penting adalah sesi bermain. Jangan hanya melambai-lambai mainan di hujung tali. Sebaliknya, tirulah pergerakan memburu, mengintai, mengejar dan akhirnya menangkap mangsa. 15 minit sesi bermain yang terancang seperti ini 2 kali sehari sudah cukup untuk memenuhi naluri memburu kucing sepenuhnya dan menghilangkan kebosanan mereka. Kunci utamanya adalah penglibatan dan kreativiti anda sebagai pemilik. Ada satu lagi aspek penting yang sering terlepas pandang, ikatan dengan manusia. Dalam persekitaran rumah yang ada halaman atau tanah, di mana kucing mempunyai kebebasan untuk meneroka dunia yang luas, kehadiran manusia seringkali diletakkan di tempat kedua. Kucing mungkin pulang hanya untuk makan dan tidur, manakala sebahagian besar kehidupannya berlangsung di luar, di sebalik pintu. Berbeza pula dengan kucing yang tinggal di apartmen. Bagi mereka, manusia adalah pusat alam semesta. Anda, pemilik, menjadi sumber utama hiburan, kasih sayang dan interaksi mereka. Ini secara tidak langsung membentuk ikatan yang jauh lebih erat dan mendalam antara haiwan peliharaan dan pemiliknya. Kucing apartmen seringkali lebih bergantung kepada manusia,
Mereka lebih memerlukan perhatian dan membalasnya dengan kasih sayang yang tidak berbelah bahagi. Sebab itu, ini bukan peraturan mutlak. Bergantung pada personaliti serta sifat kucing itu sendiri, namun secara amnya kecenderungannya adalah seperti ini. Di apartmen, anda bukan sekadar teman serumah, anda adalah seluruh kumpulannya, seluruh keluarganya dan seluruh dunianya bagi si kucing. Para pemilik kucing yang tinggal di rumah persendirian sering beranggapan hidup mereka lebih mudah. Tidak perlu kerap membersihkan kotak pasir. Tidak perlu sentiasa bermain. Kucing itu pandai mencari hiburan sendiri. Tetapi ini adalah satu kesilapan besar. Pertama, anda bukan sahaja bertanggungjawab terhadap kucing anda, tetapi juga terhadap tingkah lakunya. Jika ia mencakar bunga-bunga jiran, meninggalkan tanda kencing di beranda jiran, atau lebih teruk lagi, menangkap dan mencekik anak burung spesies langka, ini semua akan menjadi beban di hati anda. Kucing adalah pemangsa invasif dan membiarkan mereka berkeliaran bebas mendatangkan kerosakan besar kepada fauna tempatan. Kedua, anda perlu bersedia untuk sentiasa berasa bimbang. Di mana dia? Adakah dia baik-baik saja? Adakah dia ditimpa malang? Kebimbangan ini adalah teman setia pemilik kucing yang dibiarkan bebas berkeliaran. Oleh itu, kemudahan yang disangka itu sebenarnya bertukar menjadi tanggungjawab besar dan tekanan berterusan bagi pemiliknya sendiri. Pemilik kucing yang tinggal di dalam rumah secara tidak langsung menjadi seperti seorang pengurus acara, penghibur dan pakar psikologi dalam satu masa. Dia bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kesejahteraan fizikal dan mental si Pulus. Anda tidak boleh sekadar meletakkan makanan dan terus pergi bekerja. Anda perlu memikirkan apa yang akan dilakukan kucing itu sepanjang ketiadaan anda. Perlukah tinggalkan mainan interaktif? Patutkah pasang muzik atau video khas untuk kucing? Anda perlu sentiasa memerhatikan tingkah lakunya untuk mengesan tanda-tanda kebosanan atau tekanan lebih awal. Ini menuntut komitmen yang jauh lebih tinggi dalam kehidupan haiwan peliharaan anda. Anda tidak boleh membiarkan segala-galanya berlaku begitu sahaja. Seluruh persekitaran, semua bentuk hiburan dan setiap interaksi, semuanya adalah di bawah tanggungjawab anda. Ini adalah tugas yang besar. Namun, ganjarannya adalah haiwan peliharaan yang sihat, gembira dan mempercayai anda sepenuhnya kerana hidupnya berada dalam jagaan anda yang selamat. Mari kita bincangkan pula dari sudut kewangan. Secara luaran, memelihara kucing di rumah persendirian mungkin kelihatan lebih murah. Tidak perlu berbelanja besar untuk kompleks permainan kucing yang mahal atau koleksi mainan yang tidak berkesudahan. Namun, penjimatan ini sebenarnya satu ilusi semata-mata. Seperti yang telah dibincangkan, risiko kesihatan bagi kucing yang bebas berkeliaran di luar jauh lebih tinggi. Ini bermakna perbelanjaan potensi untuk rawatan veterina boleh jadi astronomi. Rawatan abses selepas pergaduhan, terapi jangkitan virus atau pembedahan akibat patah tulang, semua ini memerlukan kos yang sangat tinggi, ditambah pula dengan perbelanjaan berkala untuk rawatan parasit yang dipertingkatkan. Bagi kucing yang sering keluar masuk, rawatan ini perlu dilakukan lebih kerap dan menggunakan produk yang lebih ampuh. Justeru, apa yang kelihatan seperti penjimatan dalam kos pemeliharaan itu, bila-bila masa sahaja boleh bertukar menjadi bil klinik yang jauh melebihi harga kompleks permainan kucing yang paling canggih sekalipun. Situasinya berbeza jika kucing dipelihara di dalam rumah atau apartmen. Ia mungkin memerlukan pelaburan awal yang agak besar.
peralatan permainan kucing seperti pohon kucing yang berkualiti, kukuh dan tinggi bukanlah sesuatu yang murah. Mainan interaktif yang berkualiti, papan pencakar kuku, tempat tidur dan rak kucing, semua ini boleh mencecah jumlah yang agak tinggi. Namun, perbelanjaan ini boleh dianggap sebagai pelaburan untuk kesihatan kucing anda. Menyediakan persekitaran yang merangsang dan selamat, anda dapat mengurangkan risiko masalah tingkah laku serta penyakit yang berpunca daripada kurangnya aktiviti fizikal dan tekanan. Kos rawatan veteriner untuk kucing yang tinggal di dalam rumah pula secara amnya lebih mudah dijangka. Ini termasuk vaksinasi berjadual, pemeriksaan berkala dan mungkin rawatan untuk penyakit kronik berkaitan usia apabila kucing sudah tua. Anda dapat mengelakkan bil kecemasan yang mengejutkan untuk merawat kecederaan atau jangkitan yang mungkin diperoleh jika kucing berkeliaran di luar. Dalam jangka masa panjang, memelihara kucing di dalam rumah selalunya terbukti lebih menjimatkan. Bagaimana jika ada jalan tengah? Satu titik keseimbangan antara kebebasan yang berbahaya dan kurungan yang membosankan, dan ia sememangnya wujud. Ini adalah Chatio atau sangkar kucing yang direka khas. Ia adalah ruang yang selamat dan tertutup sepenuhnya. Dibina bersambung dengan rumah atau keluar dari tingkap. Ruang ini membolehkan kucing anda menikmati udara segar, memerhati dunia luar, menghidu pelbagai bau dan mendengar bunyi sambil kekal selamat sepenuhnya. Di dalam Chatio, anda boleh letakkan dahan-dahan kayu, rak atau rumput kucing. Ini adalah pilihan ideal yang menggabungkan kebaikan kedua-dua dunia. Keselamatan di dalam rumah dan rangsangan daripada persekitaran luar. Sudah tentu, membina Chatio memerlukan pelaburan wang dan ruang, tetapi ia adalah perkara terbaik yang boleh anda lakukan untuk haiwan kesayangan anda, terutamanya jika anda tinggal di rumah persendirian dan sangat mengambil berat tentang keselamatan mereka. Seringkali kita dengar orang berkata, ini kan Maine Coon, dia mesti kena ada rumah besar, atau kucing British okey je duduk dalam apartmen. Sebenarnya, mengaitkan keperluan kucing dengan bakanya adalah satu penyederhanaan yang terlalu mudah. Ya, sesetengah baka seperti Bengal atau Abyssinian secara purata memang lebih aktif dan memerlukan lebih banyak rangsangan. Namun, ini tidak bermakna mereka langsung tidak boleh tinggal dalam apartmen. Ia cuma bermakna, dalam apartmen anda perlu sediakan lebih banyak ruang menegak dan luangkan masa lebih untuk bermain dengan mereka. Malah, kucing Parsi yang kelihatan tenang pun boleh rasa bosan juga. Jauh lebih penting daripada baka adalah karakter dan perangai sebenar setiap kucing itu. Ada kucing yang aktif dan sangat ingin tahu, ada pula yang jenis suka duduk rumah dan bermalas-malasan. Dan ini langsung tidak bergantung pada warna bulu atau panjang ekor mereka. Jangan terlalu bergantung pada stereotip baka. Sebaliknya, perhatikan dan fahami haiwan peliharaan anda sendiri. Dan ini membawa kita kepada satu perkara yang sangat penting. Apabila membuat pilihan antara rumah dan pangsapuri, faktor penentu bukanlah lokasinya, tetapi personaliti kucing itu sendiri. Jika anda mempunyai haiwan yang penakut dan cemas, maka melepaskannya keluar, walaupun ke kawasan yang selamat, akan menjadi sumber ketakutan berterusan baginya. Kucing seperti itu akan berasa jauh lebih selesa di pangsapuri yang boleh dijangka dan selamat. Sebaliknya, jika anda mempunyai kucing penjelajah yang hyperaktif, maka di pangsapuri kecil tanpa rangsangan yang mencukupi,
ia akan berasa tidak gembira dan mula memusnahkan segala-galanya di sekeliling. Dalam situasi ini, anda perlu sama ada berusaha sedaya upaya untuk memperkayakan persekitaran atau mempertimbangkan untuk berpindah ke tempat tinggal yang lebih luas. Tidak ada satu jawapan pun yang universal. Hanya ada kucing anda, keperluannya dan sifatnya. Tugas anda sebagai pemilik adalah untuk memahami keperluan ini dan memenuhinya dengan cara yang terbaik. Pada akhirnya, semua perdebatan kita tentang rumah ataupun pangsa puri berakhir dengan satu kesimpulan yang mudah namun sangat penting. Tempat yang ideal untuk seekor kucing bukanlah di dalam rumah mahupun pangsa puri. Sebaliknya, tempat yang paling sesuai untuk kucing adalah di sisi pemilik yang penyayang, prihatin dan bertanggungjawab. Anda mungkin tinggal di banglo mewah dengan tanah seluas berhektar-hektar, tetapi jika anda tidak mempedulikan kucing anda, ia pasti akan sengsara dan terdedah kepada pelbagai risiko. Namun, anda juga boleh tinggal di studio yang kecil, asalkan setiap hari anda bermain dengan haiwan peliharaan anda, menjaga keselesaannya, menyediakan ruang khas untuknya dan mencurahkan kasih sayang anda. Jika begitu, ia akan menjadi kucing yang paling gembira di dunia. Bukan dinding yang membahagiakan kucing, tetapi manusia yang menjaganya. Keterlibatan anda, masa yang anda luangkan, keinginan anda untuk memahami dan menerima sifat semula jadi makhluk menakjubkan ini. Itulah yang sebenarnya penting. Jadi, apa agaknya rumusan perdebatan kita kali ini? Sebenarnya, tiada pemenang mutlak di sini. Kita telah membongkar mitos kebebasan mutlak di rumah persendirian. Dia menunjukkan bahawa ia seringkali datang bersama bahaya maut dan tekanan kronik. Dan kita juga telah menghancurkan mitos keselamatan mutlak di pangsa puri yang tanpa penglibatan pemiliknya boleh bertukar menjadi penjara membosankan yang penuh dengan ancaman tersembunyi. Inilah intinya. Sama ada rumah mahupun pangsa puri, kedua-duanya boleh menjadi syurga atau neraka bagi seekor kucing. Dan yang menjadi penentu antara dua keadaan ini adalah anda sendiri. Rahsia utama kucing yang bahagia bukanlah pada keluasan rumah, tetapi pada pemilik yang berdedikasi, yang bersedia melaburkan sumber masa dan kasih sayang mereka untuk mewujudkan persekitaran yang selamat dan memperkayakan, tidak kira di mana pun mereka tinggal. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi menonton video ini sehingga tamat. Semoga video ini bermanfaat untuk anda. Jika anda rasa begitu, jangan lupa tekan butang suka dan langgan saluran ini agar tidak terlepas ulasan kami yang seterusnya tentang kehidupan haiwan peliharaan. Dan sekarang, soalan utama untuk anda. Di manakah kucing anda tinggal? Di pangsa puri atau di rumah? Dan apakah kelebihan serta kekurangan yang anda hadapi sendiri? Kongsikan kisah anda di ruangan komen. Mari kita bincangkan.